وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا زدنا علما ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan salat fardu maghrib bil jamaah dan seterusnya berniat i'tikaf. Sahaja aku beriktikaf di surau ini kerana Allah taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya Alhamdulillah pertemuan kita pada malam ini. Malam ini sudah masuk malam yang ke-25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Tinggal lagi 5 hari kita nak sambut tahun baru Islam 1448 Hijrah. Jadi bulan Zulhijjah malam ini dah malam yang ke-25 nanti hari Selasa malam Rabu kita akan membaca doa akhir tahun sebelum maghrib dan membaca doa awal tahun selepas solat maghrib. Kita nak sambut tahun baru kita kena rasa gembira lah kerana Allah masih lagi panjangkan umur kita, berikan kesihatan kepada kita, dapat bertemu lagi dengan tahun baru Islam 1448. Jadi jangan sampailah tak tahu. Bila orang tanya, sekarang ni kalender Islam kita dah tahu berapa ya? Sudah dah tahu 1448. Jadi kalau tak tahu kalau nak ingat betul-betul ni nombor plat Johor ni JYY dah mula dah ni, dah mula terjual, dah boleh beli dah di JPJ. JYY 1448. Agaknya nombor tu tak ada orang masuk bidah, tak ada sebab nombor tu tak berapa nak lawak. Jadi JYY pula nombor plat Johor yang last ni. Lepas JYY dah tak ada lagi JYZ, minta maaf tak ada. Apalagi JZA, minta maaf lah tak ada. Kerana Z tu nombor askar, tak boleh. Jadi lepas JYY tak tahu apa pula. Dengar-dengar katanya nak tukar kepada huruf H, dengar-dengar. Tapi H ni kan teksi. Takkan nak pakai nombor teksi pula. HB, happy birthday. Cantiknya happy birthday. Jadi buat kenangan nombor plat JYY yang last kali masuk pula dengan 1448. Bila orang tanya, kau ni beli nombor apa ni, kau tak best no 1448. Kau ni ngok betul lah. Ini Ma'al Hijrah duk. Ya, Ma'al Hijrah 1448. Saya cakap macam ni pun dah ada orang nak beli dah. Jangan beli dengan saya beli biji yang cikgu lah. Kau pergi sana. Sebab semalam tengok JYX pun dah masuk 9,000 lebih dah. Semalam tengok JYX dah habis. Jadi dan untuk bidah JYY dah habis dah, paling 4 hari je. Siapa nak ambil JYY tu dah 4 hari je. Orang kata buat kenangan. Bila orang tanya ni, aku beli ni kenderaan ni sempena tahun baru Islam, nombornya pun tahun baru Islam 1448. Ataupun J, nombor huruf kan, macam wilayah dulu. Tapi wilayah KL dulu tak dapat sambutan.
WA, nombor B, kurang sambutan lalu ditukar kepada flat B. Ini kisah dia jadi orang tak minat. Jadi Johor kata pun kita pun rasanya mungkin tak dapat sambutan agaknya, tak tahulah ya. Tapi kalau KL nombornya laju sekarang dah VRG. VRG dah kejap ada. Ustaz cerita nombor pula malam ni. Tak apa, nombor ni halal. Yang tak halal tu beko. Nombor apa tu ramalan lah. Okey. Tapi nombor kita ni nombor ada kaitan dengan kalender Islam ya. 1448 ataupun dia beri nombor tu 114 surah yang ada dalam Quran ya. Macam-macam lah. Hanya dia lah yang tahu. Bila orang tanya tu nombor apa, dia boleh terangkan. Okey. Jadi bulan Jun ini minggu depan 16 hari bulan 6 tu kita baca doa akhir tahun selepas sembahyang asar ataupun sebelum maghrib 16 bulan 6 tu. Boleh? Hari Selasa sebelum sembahyang maghrib baca doa akhir tahun. Jadi walaupun orang Wahabi kata ini semua bid'ah ni, Nabi tak pernah buat ni, korang mana pandai semua bid'ah ni. Kalau bid'ah pun bid'ah yang baik, yang hasanah. Takkanlah kita berdoa minta pada Allah masuk neraka. Ya tak. Minta pada Allah. Allah kata apa? Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan makbulkan. Dan lagi Nabi kata orang yang sombong ialah orang yang tak mahu berdoa. Dia rasakan diri dia dah hebat, malah baca doa akhir tahun semua bid'ah. Kau sombong, kau aksen, kau rasa kau dah hebat sangat. Sebab apa? Bila kita lihat apa isi kandungan doa akhir tahun itu adalah permintaan yang baik-baik, bukan minta yang bukan-bukan. Ya, nak minta apa kereta elektrik lah, motor elektrik lah, tak. Kita minta ya Allah, kita kata apa kandungan dia. Sekiranya sepanjang tahun ini ya Allah ada dosa-dosaku yang belum diampunkan, ya Allah kau ampunkanlah. Kemudian kita kata sekiranya ada amal solehku yang belum lagi kau terima, ya Allah kau terimalah. Itu doa akhir tahun yang kita minta pada Allah. Wahai Allah, sedangkan Engkau Maha melihat, Engkau Maha mengetahui, ya Allah, ampunkanlah, terimalah segala amal ibadah. Ini sama aksen. Kemudian lepas maghrib dah masuk hari baru. Malam tu dah masuk 1 Muharram. Jadi Nabi kita setiap kali masuk bulan baru sentiasa berdoa dengan kedatangan bulan baru. Dan masuk tahun baru pun kita doa yang baik-baik. Mana doa yang bukan-bukan. Ya Allah, minta orang tu bercerai lah ya Allah. Mana ada. Minta doa yang baik-baik. Kita kata apa? Masuk tahun baru, ya Allah, dengan kedatangan tahun baru Islam ini, ya Allah, peliharalah diriku. Yang pertama sekali, peliharalah diriku, ahli keluargaku daripada godaan jin dan syaitan. Kemudian daripada godaan hawa nafsu yang selalu membawa kepada keburukan. Minta Allah pelihara. Dan berilah taufik kepadaku agar aku dapat melakukan amal soleh kepadamu, ya Allah. Yang kita minta. Mana dia minta yang bukan dia, mentang-mentanglah hari Jumaat ni World Cup, pukul 3 pagi Mexico lawan Afrika Selatan. Dia pergi doa, ya Allah, mudah-mudahan tim aku menang, juara tahun ni. Tak payahlah kau mohon kau punya tim Uruguay ke menang ke, kau punya tim Belanda menang ke, kau akan dapat duit pun. Tak
payahlah Indonesia bangun pukul 3 pagi kunci jam 5-6 jam kunci punya nak bangun nak tengok tu ya. Tapi bila suruh bangun semai tahajud tak nak pula. Nantilah semai tahajud, nantilah hujan sejuk ni, sejuk hujan seribu bila World Cup pukul 3 sanggup bangun. Lagi-lagi tim pukulan dia main England melawan Mesir. Mesir gila-gila kan jadi Islam Mesir kan masuk tahun ni banyak negara-negara yang baru yang masuk World Cup tahun ni. Yelah 4 tahun sekali pun janganlah kau sampai taksub sangat. Pukul 3 dah bangun, kau tengok depan TV, nanti pukul 5 habis ngantuk, dia nak subuh mula tidur. Jawapannya subuh dia nak soh gajah lagi tu. Ya jadi dia meninggalkan yang wajib perintah Allah dia buat yang Allah tak suruh pun ya. Tengok bola pun tak ada pahala pun, malah takut dapat dosa Jadi itu dia World Cup kita ni tahun ni 2026 USA kan. Kalau buka TikTok kan itu je orang jual jersey RM34, ada yang RM40 ya, macam-macam lah. Lalas dapatnya kecil Ustaz macam dah terkena, iya dah terkena dah. Beli beg kan, beg yang sandang tu tengok lawa bila sampai dah kok besar gini, beg apa lah besar gini pula siapa suruh kau belikan macam itu. Jadi nak masuk tahun baru kita nak doa, inilah yang kita minta pada Allah supaya Allah bagi kita taufik dapat buat amal soleh. Jadi malam itu malam 17 bulan 6 sudah masuk 1 Muharram. Kita dah tunjuk dah kepada Allah masuk satu tahun baru, kita berdoa kepada Allah nak buat sungguh-sungguh ni. Tak naklah kalau boleh bila ditanya ya, siapa-siapa pula ya, bila ditanya mesti dia nak berubah kepada yang lebih baik sebab itu Sayyidina Ali kata apa? Sayyidina Ali karamallahu wajhah kata, kalau tahun itu lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas, maka dia telah jadi orang yang beruntung. Tahun ini lebih baik daripada tahun lepas, kata Sayyidina Ali, dia jadi orang yang beruntung. Sangat untung, bukan lugi, untung. Tapi kalau tahun itu sama sahaja macam tahun lepas, tak ada perubahan, dia jadi orang yang rugi. Rugilah. Tapi kalau tahun itu lebih buruk lagi, lebih teruk lagi daripada tahun lepas, dia jadi orang yang celaka. Allah dia bagi hidayat bagus-bagus. Tahun lepas rajin semayang berjemaah, kok tahun ni kok malas. Tengok TV aja, ngeteh aja 24 jam. Contoh kau kat sini tempat lain ni, ngeteh dari pagi sampai petang. Dia jadi orang yang celaka. Jadi kalau boleh kita ni biarlah kehidupan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Jadi macam mana ya kita nak dapatkan keadaan kita lebih baik daripada yang sebelumnya? Dikatakan ada 3 perkara. Untuk menjadi lebih baik ada 3 perkara. Pertama, mestilah dia muhasabah diri dia. Muhasabah tu apa? Koreksi diri. Tengok balik diri. Ya Allah, apa yang aku belum lakukan ya Allah. Solat dah buat, adakah solat aku diterima atau tidak ya Allah? Ataupun solatnya sebelum-sebelum ni lambat-lambat, ujung-ujung waktu, macam mana tahun ni aku nak kalau boleh sembahyang di awal waktu. Kerana apa? Kerana umur kita kan semakin meningkat. Bila umur semakin meningkat, maknanya kita sudah semakin dekat menuju alam akhirat. Persiapan kita. Allah kata, ya ayyuhalladzina
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan lihatlah wahai jiwa apa yang telah kamu sediakan untuk hari akhirat. Bekalan yang kita nak bawa untuk hari akhirat ni apa? Maka kita muhasabah diri kita. Takut kita apa yang kita buat Allah tidak terima. Jadi kalau boleh biarlah tahun ini kita, kalau contohlah kata bab solat, kita nak solat yang terbaik. Bukan solat yang tidak diterima Allah. Jadi kalau boleh nak buat yang baik. Sebegitu ya dikatakan, kalau kita nak solat kena belajar 4 ilmu. Kerana ilmu itu penting. Ilmu tu kata Nabi, ilmu tu adalah imam kepada amal. Ilmu tu duduk depan, amal duduk belakang. Amal tu menjadi pengikut kepada ilmu. Nak beramal macam mana ilmu tak ada. Dan lagi kata Nabi apa? Tidur orang yang alim, tidur orang yang berilmu lebih baik daripada solat orang yang jahil. Orang jahil solat banyak ni 20 rakaat, sebelah dia ada orang alim sedang kerah. Lebih baik dari orang alim punya tidur daripada orang jahil punya sembahyang. Habis sembahyang tak ada ilmu. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Orang tengok sembahyang apa lah ni, koyak patut jagung laju ni sembahyang. Sedangkan tumanina tu rukun. Tapi dia jahil, dia tak tahu. Baca pun dalam hati bismillah. Bismillah. Itu sembahyang. Orang jahil. Jadi tidurnya orang alim, orang yang ahli ilmu lebih afdal lagi daripada solat orang yang jahil. Jadi kita kalau boleh sebelum solat kenalah dulu belajar 4 ilmu. Apa dia? Yang pertama ilmu tauhid, ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Kalau sembahyang kan nak menghadap Allah. Kalau dia tak tahu sembahyang nak menghadap siapa, maka persiapan dia tak sempurna. Mungkin dia sembahyang tak pakai baju, musim panas, aircon tak boleh rendam. Contoh anaklah, malah lagi besar juga. Tapi kau agak-agak kau nak menghadap Tuhan segala raja. Anak kau nak jumpa YB pakai kemain lawa, semprot ini semprot kemain lagi. Ini nak menghadap Allah kok pakai baju bebek, kok pakai baju singlet. Makmumnya bininya pakai kipas. Allah, bini bau ketiaknya, ya Allah, ya ampun. Dia tak tahu dia nak menghadap siapa. Jadi ilmu tauhid kena tahu. Ilmu mengenal Allah, Tuhan segala raja. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Setiap apa yang kita baca tu, yang kita sebut tu, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Jadi kenalah tahu siapa yang kita sembah ni. Ma'rifatullah, ilmu tauhid. Kemudian yang kedua, ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni ilmu hukum akal dalam solat. Kena tahu tu. Ini belum sembahyang, dah salah dulu nak pilih yang sehat. Contoh, kan batal, mana boleh kau salah ini. Kau kita kan masuk Syafi'i, ataupun nak pergi surau. Ya, abang nak pergi surau, meh sini salam dulu. Pergi surau, Allah terus sembahyang. Jadi kena tahu hukum akal. Kaki terpijak, tercicak, mana boleh sembahyang. Kena basuh dulu, tak boleh ini kena kaki kena cicak. Malah basuh dia je. Sekali makmum tengok dah kaki Pak Imam boleh cicak. Alamak. Lepas sembahyang makmum cakap, "Mam, kenapa kaki Pak Imam tercicak?" Juga. Lepas tu besar sembahyang, Mam. Kan najis tu. Dah habis kena ulang ke? Dia kena ulang lah, Mam. Sampai yang nampak je lah.
Jangan bayar semua pula. Jemaah yang belakang-belakang tak nampak tak apa kan, dia sah hukumnya. Yang nampak yang belakang. Ini buat pengumuman. Minta maaf jemaah sekalian, tadi saya tak perasan ada tercicak kat kaki saya. Kita ulang sekali lagi ya. Makmum yang jauh penat aku, mak aku dalam cepat imam. Naik kerja dan imam kan. Ya. Macam dululah yang kisah dekat mana tu, sebuah negeri tu, imam muda terlupa mandi wajib. Ya Allah. Bila dah sembahyang subuh, dah lah hari Jumaat, sembahyang subuh, baca sajadah panjang pula tu. Tiba tahiyat akhir. Lah kalau belum mandi wajib. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Minta maaf dari jemaah sekalian. Saya tadi ni sebenarnya sembahyang itu tak sah. Nak apa mak? Saya terlupa dalam mandi wajib. Jadi saya ingat awak semua dapat ulang balik semula. Saya nak balik nak mandi. Bye bye. Makmum nak pergi kerja hari Jumaat. Lepas tu baca panjang pula tu, dia suruh ulang. Patutnya apa? Patutnya bila engkau yang tak ingat, bila engkau dah ingat, engkau je lah yang batal. Yang lain hukumnya sah kerana mereka tak tahu. Lepas bilik doa-doa kau balik aje lah, kau mandilah. Ini tak boleh pula buat pengumuman. Malu je. Okey. Jadi apa nama tadi tu? Ilmu fiqh kita tahu. Kemudian yang ketiga, ilmu tasawuf. Tasawuf sama. Ilmu tasawuf, ilmu yang berkaitan dengan hati. Kalau boleh kita janganlah semayang adanya menunjuk-nunjuk. Ada sifat riya, ujub, takabur, itu semua sifat-sifat yang tercela. Ini bangun pukul 5 pagi, mesej grup, oi bangun tahajud, apalah orang ni tidur ni semua. Dia nak orang puji dia. Nanti besok pukul 9 orang baru baca mesej, oi kau bangun pukul 5, hebatlah kau. Kau semua tahajud je, aku terkejut je malam tadi. Buang air tidur balik. Jadi tak boleh. Ilmu tasawuf, ilmu untuk menjaga hati kita ni. Jangan sampai buat sesuatu kerana orang lain, bukan kerana Allah. Itu bahaya. Dan yang keempat, ilmu mempelajari Al-Quran, iaitu ilmu tajwid. Kena belajar. Ilmu tajwid kena belajar. Nak menyebut ini rukun-rukun qaumi dalam solat ni, daripada mula takbiratul ihram nak sebut dengan betul. Kadang ramai orang itu tak tahu. Allahu Akbar, pada lam Allah itu dipanjangkan, bukan pada a. Jadi Allahu Akbar, dah ada salah, makna pula berubah, rosak akidah. Bahaya. Bila panjang a tu maknanya adakah Allah Maha Besar? Lah kau Allah tanya. Ataupun ba-nya panjang. Allahu Akbar. Kau kat sini ke tempat lain ni, betul-betul tak ada ilmu betul ni. Ba-nya kok panjang. Patutnya ba pendek. Allah. Pada lam tu dipanjangkan. Untuk kita masukkan niat, qasad ta'arud ta'yin tu pada lam itu dipanjangkan. Allahu Akbar. Ini Allah masuk. Allah masuk. Mam, pernah lah mam. Dia saya dah jadi imam. Itu kita boleh. Tengok ni saya jadi imam. Allahu Akbar. Sekali. Dia begitu oleh dekat imam tadi digerak sangat. Tak 10 kali takbir terus masuk. Itu pokoknya punya was-was tu kan. Saya boleh kawan tau, kawan saya was-was. Macam itulah kan. Dia punya was-was teruk sangat. Sampai orang tahiyat akhir baru masuk Allah. Dia punya was-was. Tapi kalau sudah jadi imam, sekali dia masuk je sekali. Allahu Akbar, elok aja. Ni boleh jadi makmum. Ambil semayang sama. Dah basuh tangan, basuh kaki.
serius. Nama itu betul. Oh, semayang. Ada saya pernah jumpa macam ni. Dia punya was-was dia teruk. Dia kena berubat. Berubat. Kena banyak baca surah An-Nas supaya hilang penyakit was-was. Jadi kena apa tadi? Mengetahui sebutan ilmu bacaan Al-Quran dan hukum tajwid. Dalam surah Fatihah tu rukun qauli banyak ada, panjang pendek kena tahu. Sabdu makhraj huruf ha dengan ha kan beza. Beza ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ha nipis. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Tahulah hukum kau besar, tapi janganlah ditebalkan ha yang nipis. Ha yang nipis dipanggil ha yang pedas. Macam kita makan nadi kan, pedas kan. Macam itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya, yang dimulai surah Al-Fatihah sampai habis. Kena baca dengan betul. Itu empat ilmu tadi tu. Kena tahu. Ilmu apa tadi? Tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf dan juga ilmu tajwid Al-Quran. Dan satu lagi ilmu bahasa Arab. Ini adalah pelengkap kepada empat ilmu ini. Dalam solat, ilmu bahasa Arab pelengkap kepada empat ilmu ini. Kalau kita tahu, Masya Allah, di samping kita sebut Allah, kita masukkannya Allahu Akbar, Allah Besar. Lepas tu bila baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, maknanya tahu. Fikirannya tak melayang. Tapi kalau baca Bismillah tak tahu makna, fikirannya melayang lah. Ini tak mana lagi, dia nak nyokong apa ya? Contoh, ini Piala Dunia ni dah nak dekat dah ni. Aku ingat sokong Brazil lah kali ni. Sokong Brazil. Mulut baca surah Fatihah, tapi fikirannya ingat benda lain. Ya, biasalah. Itu yang kadang-kadang dah kat ketiga, alamak 3 ke 4. Sudah. Lagi-lagi jadi imam. Kacau. Bila baru kat ketiga dah tanya akhir, makmum subhanallah. Subhanallah lagi bukan 4. Jadi kalau boleh setiap bacaan di dalam solat kita tahu apa maknanya. Fatihah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hanya padamu kami sembah dan hanya padamu kami pertolongan. Itu tunjukkanlah kami jalan yang lurus, bukan jalan yang engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Jadi bila baca Fatihah kalau boleh sambil ingat maknanya, barulah kita punya sembahyang tu rasa khusyuk. Ya. Dari Fatihah baca surah lain pula. Surah Al-Kautsar, inna a'tayna. Dah masuk tahun baru, tak kalah inna a'tayna lagi. Dia panjang sikit lah. Surah Quraisy ke, surah Al-Fil. Contohlah ya. Kalau dia tahu sikit-sikit lah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat bagaimana kami melakukan kepada tentera-tentera gajah? Kalau bolehlah ya. Tapi mungkin susah juga nak doa yang surah-surah ni. Fatihah cukuplah. Tapi nanti bila rukuk, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Itu kalau boleh tahulah, Maha suci Allah yang Maha agung, dan dengan pujian kepadanya. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar sesiapa yang memuji kepadanya. Ini Sami'allahu liman hamidah. Rabbana dia tak tahu tu batal lah tu pergerakan anggota rusak lebih 3 kali. Dulu tak sempat belajar.
Lepas tu ada kuliah agama pun tak datang, jadi semayang ikut suka hati dia. Tak boleh. Tak boleh. Mesti ada ilmu. Jadi itu melengkap. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Allah yang maha tinggi. Kemudian tahiyat bersama. Kalau boleh dia tak tahu maknanya. Jadi sempat lagi kalau kita nak hafalkan, boleh aja. Supaya kita tak nak kita sembahyang dalam keadaan fikiran kita melayang-layang. Itu kalau boleh fokus kepada ibadah solat tadi ni lah. Ini baru yang pertama ni, baru maknanya muhasabah diri. Kita nak buat yang terbaik. Sebelum ni tak baik sembahyangnya, lambat-lambat sembahyangnya, tak tahu apa yang dibaca. Kali ini nak tahu apa yang dia baca. Kemudian yang kedua, untuk menjadi ke arah yang lebih baik, kita kenalah berhijrah. Jadi tahun baru kan orang panggil ma'al hijrah kan. Ma'al hijrah kan maknanya tahun baru. Tapi hijrah itu sendiri maknanya berpindah, ataupun melangkah, ataupun meninggalkan sesuatu yang buruk kepada yang baik. Berpindah daripada keadaan yang tak baik kepada keadaan yang baik. Dulu seorang yang pemarah, sikit-sikit marah aja. Sekarang tahun baru kepada yang pemurah. Jadi pemurah, suka belanja orang. Dan berubah namanya adalah perubahan itu. Hijrah itu maknanya berubah kepada kebaikan. Dulu malas baca Quran, sekarang nak rajin pula mengaji Quran. Dulu malas sembahyang sunat, qabliyah ba'diyah, kali ini nak rajinlah qabliyah ba'diyah. Dulu malas sembahyang duha, tahun ni insya-Allah kalau boleh nak jaga solat duha. Kalau dulu dah buat istiqamah 2 rakaat, tambah lagi sikit, buat 6 ke dan sembahyang duha itu. Jadi kita nak ada hijrah kepada yang lebih baik. Jangan dulu dah bagus sembahyang berjemaah awal waktu, kok sekarang sembahyang lewat waktu. Dah salah tu. Jadi senang kata apa tadi? Tahun ini lebih buruk daripada tahun sebelumnya, jadi orang yang celaka. Kita tak nak, kita nak jadi orang yang beruntung. Tahun ini lebih baik daripada tahun lepas. Hijrah, sungguh-sungguh berhijrah semata-mata kerana Allah, tinggalkan sesuatu kerana Allah. Dulu suka tengok amoy, amoy lawan yang amoy. Contohlah ada namanya lelaki kan, dah ada mata Kali ini tahun baru Islam, kalau boleh tengok yang ini terus gitulah. Jangan tengok terbiak di mata pula, kacau. Anak dia hijrah, betul memanglah amoy tak pakai tudung, takkan kita marah dia. Kau nak minta apa, kau marah aku pula, kata dia. Yang berhijrah kepada yang lebih baik, barulah dapat rahmat daripada Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk dapatkan kehidupan yang baik, kita dah muhasabah diri, dah berhijrah kepada kebaikan. Yang ketiga, kalau boleh kita nak istiqamah. Nabi kata apa? Sebaik-baik amalan ialah yang berterusan walaupun sedikit. Istiqamah ni maknanya istimrar, berterusan. Jangan banyak buat, banyak sangat beramal, lepas tu besok tu tak amal, lusa tu tak buat. Contoh ngaji lah. Hari ini punya semangat ngaji, baca 1 juz. Sekali besok tu tak baca Quran, seminggu tu tak ngaji. Ya Allah, jangan gitu. Hari ini baca 1 line atau 1 muka, besok baca lagi 1 muka. Itulah maknanya berterusan. Kena disiplinkan diri, disiplinkan. Tak kira lah kau bekerja ke, kau dah pencen ke, tapi kau dah pencen dia macam
ada banyak masa sikit lah kan. Cik lihat dulu lepas subuh dah siap-siap kerja nak kerja kan. Sekarang macam dah tak bisa nak kerja, kita disiplinkan diri kita kata okay, lepas subuh aku nak baca Quran. Saya suka baca lepas asar lah, tapi kadang-kadang lepas asar pun tak baca, saya baca malam lah. InsyaAllah lah kita cuba untuk mendisiplinkan diri kita dan cuba untuk istiqomahkan amalan kita itu. Tak payah banyak. Satu makro pun okey. Satu, kalau dulu panggil satu ain, ya. Quran dulu kan satu ain, Quran Majid kan. Quran sekarang dipanggil satu makro. Satu makro pun bagus. Banyak sangat lah Ustaz. Okey sekali kau. Satu muka pun okey lah. Satu muka. Yang penting istimrar, berterusan istiqomah. Dan itulah amalan yang paling Allah suka. Bukan buat banyak sekali. Lepas tu terus tak terbuat. Ya. Macam ada orang tu makan sekali banyak. Kau banyak kau makan? Tak apa, malam tu tak makan. Tengok malam tu makan lagi. Contohlah. Habis Malaysia ranking pertama negara di Asia Tenggara ni, ranking obesity nombor 1 di Asia Tenggara. Iya. Tuan-tuan pergilah warung-warung lagi mak-mak tu 24 jam 25 jam tak payah gaji ada warung tu 25 jam. Oi mama, kita 24 jam je lah, ini lagi 1 jam mana ini dari mari ni lah 25 jam. Saya nak pergi pukul 3 pagi nak ngetek, tengoklah ramai budak-budak, lagi-lagi tempat yang student ke Taman U, Segamat kan, seperti 12 malam, 2 pagi kan. Ramai. Ordernya nasi goreng. Ini membunuh, Masya Allah. Badannya pun dalam XXL, ya Allah. Ngeri tengok kan. Betul kita kan suka makan yang apa tu? Burger, cheese, that. Benda tu kan semua berlemak-berlemak semua ya pun. Makin sedap makan. Chicken chop, lamb chop. Badan macam kucing cocok pada dia. Takut kita Ustaz kau sama je, saya bersama. Maju. Dulu masa bujang sering aja. Kau dah kahwin kau maju. Ini siapa yang mengandung bini tu? Suami ya. Suaminya mengandung 3 bulan tak beranak-anak. Okey, jadi nak jaga kita. Istiqamah, berterusan, buat amal soleh, kalau boleh berterusan, biar sedikit tak apa. Jadi kita ni sebagai hamba Allah, hidup kat dunia ni kan, Allah kata apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kalau boleh setiap apa yang kita buat, jadikan ini sebagai ibadah. Dan ibadah ni tuan-tuan, ada ibadah yang khusus. Ibadah yang khusus ni yang wajib ni, sembahyang, puasa, zakat ni khusus. Dan ada yang umum ni yang sunat-sunat, tak buat pun tak apa, buat lagi bagus kan. Tapi ibadah yang khusus, kalau tak buat dosa. Dan dalam ibadah yang khusus ini ada juga namanya ibadah badaniyah. Ibadah yang memerlukan kita punya kudrat. Sembahyang contohnya kena ada kudrat. Kau tak mampu berdiri, kau duduk. Tak mampu duduk, kau baring. Kena ada kudrat. Sembahyang dipanggil ibadah badaniyah. Puasa pun sama. Sahur, ya, tak sahur kau sakit ke apa ke, kau boleh tak puasa. Itu dipanggil ibadah badaniyah. Dan ada satu ibadah dipanggil ibadah maliyah. Maliyah berharta. Kau tak ada harta, kau tak boleh buat. Contohnya ibadah haji. Haji itu haji ni tuan-tuan. Saya akan cakap sebelum dia. Allah letakkan ibadah haji di penghujung tahun di bulan Zulhijjah. Kerana apa? Kerana kemuncak segala ibadah adalah ibadah haji, iaitu ibadah badaniyah dan ibadah maliyah jalan sekali. Sembahyang, mana ada pakai duit? Boleh bila sembahyang pakai duit? Yang mana sembahyang? Nanti ambil ni. Pak Imam, ambil ni RM50.
Saya tak semayang. Wah, banyak lemak. Tak ada. Mesti sendiri, kudrat sendiri. Haji, tengok kalau tak ada, tak mampu kudratnya, duit ada, kudrat tak ada, tak boleh pergi. Badan mampu, sehat, sadu, angkat 20 kilo, tambah 20 kilo. Tapi ini tak cukup ayah, baru 5,000 lah. Tak cukup nak pergi haji pun tak boleh. Jadi ibadah haji, kemuncak segala ibadah Allah letakkan di penghujung tahun, kerana dia ibadah menggunakan badan dan juga harta. Ini kemuncak segala ibadah, iaitu ibadah haji. Berkorban pun sama. Kita boleh mengorbankan itu kan. Kena ada mal. Hukumnya sunat muakkad. Ya, bukan ibadah korban ni semua hidup sekali, bukan. Kalau boleh setiap tahun, nak masuk bahagian satu bahagian berapa? RM800. Duit tak ada, memang tak ada lah. Nak bagi selepung tak ada duit. Kau baru tukar sport rim 20 inci. Contoh, main kutu setiap bulan, namanya kutu korban. Bagi orang yang pegang, orang yang belum percayai, jangan tak siapa-siapa nanti kan disapu duit kita habis, melopong kita. Main kutu sebulan 100. Cukup 8 bulan dah ada 800. Ya, kita dapat buat korban setiap tahun. Kita dah tahu dia punya kelebihan sangat besar. Ibadah korban antara ibadah amalan yang Allah paling suka pada 10 Zulhijjah ialah menumpahkan darah binatang korban. Ya, insyaAllah sambung sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi kita bercerita mengenai bagaimana kita nak bawa kehidupan kita untuk menjadi kehidupan yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian dikatakan lagi, semua orang itu rugi kecuali orang yang berilmu. Semua orang rugi kecuali orang yang berilmu. Dan semua orang yang berilmu rugi kecuali orang yang beramal. Dah ada ilmu dah bagus tapi tak beramal, rugi. Semua orang yang beramal juga rugi kecuali orang yang ikhlas semata-mata kerana Allah. Dah beramal dah bagus dah ada ilmu dah bagus, dah amal dah bagus, ya. Tapi beramal bukan kerana Allah. Dan semua orang yang beramal juga rugi kecuali orang yang istiqamah. Orang yang istiqamah. Dah beramal bagus, kalau boleh konsisten, teruskan. Berterusan amal itu. Jangan kita berhenti. Sebab itu daripada mula bangun pagi, mula saja bangun pagi, apa yang perlu kita buat? Baca doa. Jangan sampai kita terlupa. Bila lupa, baca. Bila ingat, baca. Bangun saja pagi. Ini bangun pagi, tengok handphone, tengok WhatsApp, tak habis. Contohnya. Jadi kalau boleh bangun tidur saja, terus baca doa angkat tangan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku daripada mematikan aku, dan kepadanya kita akan dikembalikan. Baca doa. Lepas tu ambil wudu, sebelah air, gosok-gosok gigi semua, mandi-mandi, berwudu yang kedua. Kemudian kalau belum waktu subuh, solat tahajud, solat hajat, solat taubat kalau ada masa, dan solat subuh berjemaah, pergi surau, pergi masjid, dan kerana orang yang menjaga sembahyang subuh secara berjemaah, insya-Allah Allah akan jaga dia pada hari itu. Fahuwa fi dhimmatillah. Dia berada di dalam penjagaan Allah. Ya. Itu kalau kata tengok berkat tadi tu, ya. Kalau dah habis pukul 5.30 jangan tidurlah, cari nahas nama dia. Terus mandi siap-siap, pergi surau, pergi masjid. Contohlah, ya. Jadi setiap kehidupan kita tu kalau boleh kita kena ingat apa perintah Allah,
dan apa sunnah yang Nabi ajarkan. Lepas main subuh kita boleh ngaji Quran, kita boleh zikir 300 pagi, 300 petang tu, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 100 untuk Allah, untuk Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 100. Untuk diri kita astagfirullahaladzim 100 kali pagi dan petang. Maknanya 300 pagi, 300 petang, 600. Jadi sebelum tidur pun sama, ambil wudu, kemudian koreksi diri apa yang aku belum buat. Lah, aku belum habiskan zikir. Habiskan zikir. Tulis dalam diary, tulis dalam diary. Kata bertampan. Hari ini dah jaga sembahyang bagus. Hari ini dah jaga zikir, tanda. Hari ini dah jaga Quran. Kita buat untuk diri kita. Nak bertemu dengan Allah dalam keadaan kita sudah bersiap sedia. Kalau Allah, kalau malaikat dah cabut nyawa kita, dah tak boleh lagi nak minta izin dengan Allah nak balik semua ke dunia, dah tak boleh. Tak boleh dah. Jadi masuk tahun baru Islam, bulan Muharram, kita dah ada azam, dah ada keinginan untuk jadi yang terbaik daripada tahun lepas. Jangan tunggu tahun Masihi 2027, itu tahun Masihi, kita dah tahun kita ni, tahun Islam ni. Kata orang Islam, berazam ikut kalender. Kerana tahun Islam ada kaitan dengan ibadah. Tahun Masihi mah ada kaitan dengan ibadah kita, ya tak ada. Bulan 12, bulan Oktober dia tak ada kaitan dengan ibadah kita. Tapi kalau bulan Islam, Muharram, nanti ada hari Asyura, nanti Rejab, ada lagi Isra Mi'raj, kan, semua ada kaitan. Bulan Orang Putih tak ada. Tapi dah kita hidup di zaman ini, kita ada dua kalender. Kalender Masihi ada, kalender Islam ada. Jadi kita bertulah dengan ibadah kita ini. Jadi insyaAllah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini untuk diri saya lah, telinga saya lah paling dekat dengan mulut saya sendirilah yang dapat untuk mengamalkan apa yang saya sampaikan. Kemudian barulah tuan-tuan mengambil istifadah, mengambil manfaat mana yang baik daripada kuliah kita pada malam ini untuk kita mengamalkannya, insyaAllah. Okay. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.